Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمكم الله تعالى ونفعنا وبعلومه آمين يا رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi AJK, alim ulama, ustaz-ustaz, para ibu dan para bapa, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. InsyaAllah malam ni kita sebelum buka tafsir kita baca sambung hadis yang dulu lepas tentang solah. Disebutkan lagi dalam satu hadis dalam kitab Bukhari bahawa adalah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solah subuh, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bertanya kepada para sahabat, adakah sesiapa yang bermimpi malam tadi? Jika ada di kalangan mereka yang bermimpi, maka mereka akan menceritakan mimpi itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan mentafsirkan mimpi itu. Pada suatu pagi, seperti biasa baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, semalam saya bermimpi dua orang datang lalu membawa saya pergi bersama mereka. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu mimpi yang panjang. Antara yang dilihat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah syurga, neraka, manusia yang sedang diazab dengan berbagai jenis siksaan di dalam neraka. Daripada keseluruhan azab yang dilihat, antaranya ialah seorang yang dihancurkan kepalanya dengan batu dan dihentakkan begitu kuat sehingga batu tersebut terpelanting jauh. Semasa batu itu diambil semula, kepala itu kembali menjadi seperti sedia kala. Dan sekali lagi dia dipukul dengan kuat. Dan demikianlah penyiksaan itu berterusan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kedua-dua temannya, yakni dua malaikat, siapakah orang ini? Mereka menjawab, orang ini pernah belajar Al-Quran dan dia tidak mengamalkannya. Dia tidur tanpa mengerjakan solat fardu. Diberitakan dalam sebuah hadis yang hampir serupa dengan hadis di atas, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi melihat segolongan manusia yang diseksa dengan cara yang sama sebagaimana yang disebutkan di atas. Selepas ditanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam memberitahu bahawa mereka itu ialah yang melengah-lengahkan solah. Bahawa mereka itu yang melengah-lengahkan solah dia, sembahyang. Dalam tagrib. Hadis Mujahid, Hadrat Mujahid rahimakumullah berkata, sesiapa mengambil berat untuk mengetahui waktu solah, maka mereka akan mendapat keberkatan seperti mana keberkatan yang dilimpahkan ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di dalam Durrul Mansur diriwayatkan di dalam daripada Hadrat Anas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa meninggal dunia dalam keadaan beriman dengan ikhlas, melakukan amal ibadah, menunaikan solah, membayar zakat, maka dia akan meninggal dunia
dalam keadaan dia diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Hadrat Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan menangguhkan azab yang aku ingin turunkan ke atas sesuatu tempat apabila aku mendapati di tempat itu ada orang yang memakmurkan masjid-masjid kekasih berkasih sayang antara satu sama lain semata-mata kerana Allah, kerana aku, semata-mata kerana aku, dan memohon keampunan pada bahagian akhir malam. Jadi Allah bagi tahu dia nak turun satu azab, tiba dia tangguhkan dengan sebab adanya salah satu daripadanya orang yang memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, ulang-alik ke masjid. Dan keduanya, ada orang yang menziarahi di rumah dengan penuh kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya ialah orang yang memohon keampunan bahagian akhir malam, bangun tahajud pukul 3. Ni kerana ada 3 golongan ni, ada apa salah satu daripadanya, maka Allah tangguhkan azab. Panjang lagi hadis ni, kita sambung akan insya-Allah. Jadi jelas di situ seksa yang dipecah, dientak kepala dan sebagainya, seksa azab tadi, orang yang melengah-lengahkan sembahyang atau merengeng-rengeng sembahyang, dan orang yang jaga sembahyang sehingga kan bangun malam azab nak turun di kampung tu, maka Allah angkat kembali. Inilah kebesaran, kehebatan Allah, orang yang sembahyang, jaga sembahyang. Jadi tafsir kita buka pimpinan Ar-Rahman pada malam ni. Surah Al-Alaq sudah lepas. Malam ni surah Asri. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surah Al-Asri ni, dia ni surah yang ke-103. Diturunkan di Mekah. Dia ada mempunyai 3 ayat sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Menunjukkan kalau Allah bersumpah ni, selalu benda sangat-sangat penting. Benda sangat penting biasanya Allah bersumpah. Untuk orang ambil perhatian. Kalau kita ni nak yakin ke orang, tobat. Memang kawan sanggup potong tangan umpamanya. Dia wal asri. Kalau wal asru lah yalah. Itu wa itidak, bermula masa. Dia wa sumpah ni selepas pada wa, akhir dia bagi di bawah. Supaya juga kalau bersumpah wallahu, kawan wallahu, kawan tak ambil. Itu dia bohong lah. Dia bukan sumpah tu. Itu orang dia kelirukan kita saja. Orang belajar nahu, dia tahu kan. Ya tak? Itu maknanya dia kena nak bersumpah wallahi.
Demi Allah. Bila wa tu ada bermakna bermula, ada bermakna dan pertengahan. Ada bermakna demi. Kalau sumpah, dia akan baca wallahi. Dia hujung dia tu bagi di bawah. Demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Nak gambarkan betapa sangat-sangat pentingnya masa. Ada? Masa ni sangat penting. Ada mengatakan masa tu umpama emas. Ada? Dan ada mengatakan, ada? Kalau kata Arab, al-asri. Fa'illam taktek faqta'hu. Maka masa tu kalau kamu tak potong, dia potong kamu. Ini penting. Jadi apa dia? Innal insan. Sesungguhnya manusia. Dia guna inna. Menunjukkan taukid kekuatan. Tak? Manusia lafi husrin. Sesungguhnya. Dikuatkan lagi. Dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Kerugian bermakna hilang modal. Dan modal seseorang itu ialah umurnya. Dengan ini nyatalah bahawa manusia tidak terlepas dari kerugian. Kerana tiap-tiap suatu detik yang berlalu dari umurnya, kalau ia gunakan kepada maksiat, maka tidak syak tentang rugi. Dan kalau pula dihabiskan dengan perkara-perkara yang harus, maka itu pun merugikan. Juga kerana habisnya tidak meninggalkan sebarang faedah yang dapat menolongnya bila ia mati. Bagi mengelakkan kerugian itu, tidak ada jalan lain melainkan dengan jalan yang diterangkan pada ayat ketiga, dan yang menyempurnakan segala yang tersebut sebagaimana yang diwajibnya. Yang wajibnya dan yang sepatutnya. Ini dikatakan Allah sumpah dengan masa. Innal insan, dia khabar manusia. Dia tak khabar matahari, bulan, bintang, gunung, ganang, manusia. Hai manusia, kamu rugi. Rugi ni apa dia? Rugi ni gagal. Ya tak? Mana sebut manusia, ya tak? Siapa dia pun, saya rugi, tuan rugi, ustaz pun rugi, gagal. Ya tak? Tok guru gagal. Tok kodi gagal. Menteri, agung, profesor, orang Amerika, orang Rusia, orang Jepun, semuanya gagal. Semuanya rugi. Memang manusia terugi. Allah dah tentu khabar dah. Sesungguhnya dalam kerugian. Sebut manusia rugi. Dia lepas tu dia isbatkan balik illal ladzina amanu. Ada. Kecuali mereka yang beriman. Ni Allah tegaskan, orang yang tak rugi, siapa dia yang tak rugi? Semua sebut manusia rugi. Ada. Bila dia napi, lepas tu diisbat ni, benda yang terlalu amat kuat lah. Tak boleh nak tolak lah. Sebagaimana kita kalimah la ilaha illallah tu dinapi dulu, lepas tu diisbat balik. Ada. La dinapi dulu. Tidak ada. Tidak ada Tuhan. Bukan tiada ada Tuhan yang tak sebenar. Tuhan tak sebenar banyak sangat. Tuhan sebenar tu tak ada. Illallah. Ada. Hanya Allah saja. Ada. Kita tidak faham kan nafi hak tak sebenar. Nafi hak sebenar. Nafi hak sebenar tu nak menetapkan hak sebenar tu lah. Ada. Nak menguatkan Allah tu sendiri. Ada. Ada tak? Nak kuatkan yang tu. Dia nak kuatkan yang satu tu, dia nafi dulu. Ada.
Tak ada Tuhan kecuali maknanya Allah. Apa kalau kita nak nafi sifat kan? Tidak ada melihat kecuali dia. Maknanya nak menafi tadi dia tetapkan balik. Sesungguh manusia dalam kerugian kecuali hak beriman. Di sebenarnya kalau surah Asri ini pun cukup lengkap dah. Kalau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar dengan wahyu yang ni pun cukup dah. Kalau orang yang benar-benar faham manusia tu, cukup dah. Maknanya hak beriman illal ladzina amanu. Orang kecuali hak yang tak rugi orang yang beriman je. Ya tak? Yakin penuh dengan Allah segala-galanya. Semua sekali kehidupan kita atur rezeki, makan, minum kita, buruk, baik, semua ada datang daripada Allah. Qada dan qadar semua datang daripada Allah. Satu la tahrik zarrah illa biiznillah. Tak ada satu zarah pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Ini nak yakin penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang bagi kita keuntungan. Semua makhluk tak boleh bagi untung. Allah sahaja yang bagi kejayaan. Makhluk tak boleh bagi kejayaan. Duit tak boleh bagi kejayaan kepada kita. Menteri tak boleh bagi kejayaan. Kuasa tak boleh bagi kejayaan. CJ langsung tak boleh bagi kejayaan. Ya tak? Kerja tak boleh bagi kejayaan kepada kita. Yang bagi kejayaan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Letak yakin di situ. Yang bagi kemenangan hanya Allah Taala saja. Ya tak? Sekiranya segala-galanya letak Allah. Menafikan semua hak kita guna, hak kita tengok, hak kita rasa, hak kita tahu, hak kita lihat ni. Hak kita dengar, hak kita kata, semua kena nafi sekali. Letak Allah saja. Yang bagi kenyang Allah. Makanan langsung tak boleh bagi kenyang. Letak gitu. Itu tauhid. Iman. Tentang iman. Tak boleh kita letak. Bila kita khabar je. Tak kerja nak makan benda. Ini dah. Tak ada iman ni. Syirik juga. Kita usaha boleh usaha benda tu. Tapi jangan yakin kepada ikhtiar. Tu kadang tu kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita sendiri. Ya tak? Tak faham ahli sunnah wal jamaah. Kita sendiri. Ya tak? Pegangan seolah-olah pegangan Qadariyah. Qadariyah. Dah kalau orang kata, awak pergi Mekah tinggal sampai 40 hari lebih ni, siapa jaga anak awak? Kita kata Allah lah. Boleh dia kata Allah. Ya tak? Barang naik dah berlaku benda ni. Ni nak sekolah pula ni. Nak sekolah pula. Benda yang tak naik. Semua naik. Ujian yang lah turun. Ini orang yang tak ada yakin akidah. Terus terang. Qadariyah. Yakin dengan ikhtiar. Yakin dengan duit. Jabariyah gitu pula. Jabariyah dia letak Allah semua sekali. Dia di sini semuanya qada qadar baik buruk daripada Allah. Dan Allah bagi kita akal dan dia bagi kita ikhtiar. Itu pegangan. Melalui ikhtiar dan akal ni tadi, dia suruh kita pilih, suruh kita buat benda yang Allah suruh. Untuk apa? Untuk dapat redha Allah. Matlamat paling tinggi dapat redha Allah. Itu yang kita ikhtiar. Yang tu, dan inilah menentukan baik buruk kita. Tapi kita tak boleh yakin dengan ikhtiar. Ikhtiar tak memberi bekas. Ahli sunnah wal jamaah, dia kata kita dia bagi ikhtiar, dia bagi fikir, tapi ikhtiar tak memberi bekas. Ikhtiar langsung tak boleh bagi bekas. Di situ. Tapi orang yang Qadariyah, ikhtiar memberi bekas. Ini rasak syirik.
Iyalah Allah bagi makan. Tapi kita kena kerja. Ini qadariyah selalu. Seolah Allah nak bagi makan, kena syarat bagi kerja dulu. Seolah kerja tu lebih kuasa daripada Allah. Ni rosak. Allah hak Allah mutlak. Seolah kalau kita buat ibadat ni wajib Allah bagi kita surga. Tak ada. Awak buat ibadat dengan tunggik satu dosa pun tak buat. 24 jam start pada bangun, lahir, sujud sampai mati. Allah tak wajib bagi awak. Allah boleh campur awak dalam neraka. Itu hak Allah. Tapi cuma Allah janji, barang siapa buat taat, aku bagi syurga. Gitu ya. Tapi Allah tak wajib bagi kita syurga. Itu hak Allah. Jadi, kita ni hak kita untuk ibadat taat je. Kita bukan tentu nak kata ada syurga ke tak ada syurga ke. Kita mati terus esok tak dibangkit. Itu tugas kita sebagai hamba kena taat. Tugas hamba memang kena taat. Nak? Bagi mata, bagi telinga. Aku dah bagi semua sekali. Tiba awak gunakan benda lain. Tak zalim. Nak? Zalim lah. Saya dijadikan manusia ni gagal dalam kerugian. Tak kira dia menteri yang gagal. Tak? Dia doktor gagal. Dia profesor gagal. Ustaz gagal. Tak? Kalau dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mana-mana ayat Quran. Tuan tengok balik, cek balik. Illal lazina amanu. Bila sebut beriman. Wa amilus solihat. Dia akan sambut amalan soleh. Dia tidak beriman saja. Mana-mana Quran tengok. Begitu juga biasanya. Antu'minu billah wal yaumil akhir. Beriman dengan Allah dan disambung dengan hari akhirat. Dia tidak sebut beriman dengan Allah saja. Disambung dengan hari akhirat. Ini kena faham. Wa amilu solihat ni. Bukti kita khabar kita beriman. Tak? Kita mengajar siang malam. Mana tandanya? Kita mengajar berakidah. Kita berzikir banyak ke? Mana tandanya? Dia ada tandanya. Amilu solihat. Amalan soleh ni tanda menzahirkan bahawa keimanan dalam hati kamu. Kalau tak ada amalan soleh ni, bohong. Cakap mulut je, munafik. Tak ada. Macam kita nak katakan benda hak iman tu hak dalaman, kepercayaan tak nampak. Besar mana, kuat mana iman tu, zahir yang adanya, umpama elektrik yang tak nampak. Yang kipas angin nampak, lampu nampak, benda nampak. Kalau elektrik tu ada, kita taruh pada lampu, dia akan menyala. Taruh kipas, dia musim. Dan elektrik yang kuat, dia boleh buka berapa ribu watt. Berapa banyak benda boleh guna. Kalau keimanan yang kuat, lagi banyak amal dia. Ada. Amalan yang soleh, antaranya ialah amal yang paling baik. Selepas pada iman, solah semayang. Nabi khabar semayang. Lepas tu baru yang lain. Buat baik ke ibu bapa, berjihad dan sebagainya. Tapi semayang ni. Semayang merupakan yang pertama sekali. Amalan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterima. Sehingga ke amalan ni tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Bahkan Rasulullah di Mi'raj dibawa naik sendiri bertemu menghadap dengan Allah, menunjukkan berapa besarnya sembahyang. Tu sahabat-sahabat dulu apa masalah jumpa Nabi. Nabi selesaikan masalah dia. Tapi bila turun sembahyang, sahabat tak jumpa Nabi dah. Apa masalah direct dengan Allah. Sembahyang 2 rakaat. Nabi kalau orang ada datang ke Madinah nak berniaga, boleh. Sembahyang dulu. Tu Nabi ajar. Semayang dulu 2 rakaat. Baru begini. Nampak orang berniaga, kamu tahu tak belajar buat berniaga lagi? Tak belajar lagi. Pergi masjid, belajar dulu.
Macam mana meniaga yang dikehendaki Allah. Ikut cara Rasulullah. Tak? Bila kita semayang, kita tahu bahawa kita minta dengan Allah. Bila kita meniaga tu, baru datang yakinnya yang bagi rezeki aku Allah. Bila yakin bagi rezeki pada Allah, tak? Sampai masa panggilan Allah, suruh berhenti meniaga, kena berhenti serta-merta. Pergi semayang. Kalau tak ajar macam ni, itu dia yakin meniaga yang bagi makan dia. Maka, dia asal nak, pentingnya aku nak dapat keuntungan, tak kira lah halal ke, haram ke. Yang penting, tak? Aku dapat duit. Duit boleh bagi kejayaan. Ni rosak. Jadi kalau orang yang tak jaga semayang, tadilah. Melengah-lengah ke semayang. Termasuk antaranya orang tak semayang jemaah. Ni orang yang melengah-lengah ke semayang. Berat kan? Bila semayang ni merupakan kepala pada ibadat. Kalau semayang betul, maka betul lah amalan lain dia. Semayang tak betul, maka tak betul lah amalan lain. Keyakinan dalam hati iman dia pun tak berapa betul lah. Semayang tak betul. Sebab itu semayang kena jaga betul. Nak tengok orang tu betul tak betul. Tak? Dia tak? Dia ceramah berapi pun, mulut berasak ke, tak kira lah. Tapi kalau semayang tak jaga, doa. Ini pembohongan. Situ je. Tak? Pejuang-pejuang yang pembohong. Ada orang Malaysia nak hantar Chechnya ke mana? 2 orang. Sampai sana dia hantar balik dah. Suruh balik. Pasal dia tak semayang jemaah tadi. Semayang tu penting. Itulah. Sayyidina Umar dulu pun nak pilih orang pergi berperang, dia tengok orang bangun malam semayang. Orang yang hebat mana latihan, main pedang, petang tadi dia menang semua boleh kalahkan. Tak? 5, 6 pahlawan, 10 pahlawan pun tak dipilih. Sebab orang yang semayang ni, orang yakin dengan Allah, dia nak mati. Orang yang hebat pandai tadi, dia nak hidup. Dia nak hidup, dia perang kan nak hidup. Nak? Orang ni dia nak bertemu dengan Allah. Itulah. Tak pilih governor pun. Sayyidina Umar nak pilih governor, dia tengok pada semayang. Kalau semayang tak jaga, dia tak akan pilih. Sebab dia akan tak boleh nak jaga kerja dia. Sebab dengan Allah, dia tak boleh nak jaga dah. Tak? Ini pentingnya. Sebab itu, semayang tak solatu imaduddin. Semayang tu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Waman tarakaha faqad hadamadin. Semayang tu merupakan tiang agama. Barang siapa mendirikan semayang, dia mendirikan agama. Dan barang siapa meruntuhkan semayang, meninggalkan semayang, dia orang yang meruntuhkan agama. Jangan bohonglah dia kalau nak tegak negara Islam. Tapi dia hak nombor 1 meruntuhkan agama. Dosa orang meninggal semayang suruh runtuh Kaabah. Orang buta minta kiziran uzur ke tengok semayang jemaah jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, dengar azan tak? Dengar. Ikat tali awak dari tiang masjid ke tiang rumah. Suruh kau semayang. Ini dia. Jadi, sebab itu, orang yang utama nak jaga ni lah. Orang yang betul-betul beriman, dia akan zahir amalan dia. Lagi kuat iman dia, lagi banyak amal dia. Tengok Imam Ahmad, 200 rakaat sehari. Amalan semayang dia. Dia dalam kena sebat dalam penjara pun, tak daya dia pun 100 rakaat. Kita Rasulullah tahajud sujud saja sampai pagi menangis. Tak ada dosa tu. Ya tak? Tapi adakah dia singgah semayang subuh jemaah? Tak ada dari Rasulullah semayang bersama keluarga di rumah. Buat semayang subuh, buat semayang jemaah.
Ni yang penting sangat, maknanya amalan soleh. Dia ada gabungan dengan amalan soleh. Tidak semata beriman, tapi beramal soleh. Sebab amalan soleh tu menzahirkan keimanan dia. Amalan soleh tu menzahirkan keimanan dia. Sebab itu dikatakan insan ni, manusia ni Allah dah jadikan sebagai khalifah di muka bumi ni. Tujuan ni lah. Manusia ni dia lebih hebat. Kalau dia taat perintah Allah, maka manusia ni lebih mulia daripada malaikat lagi. Tapi bila dia ikut hawa nafsu dia, tak ikut taat perintah Allah, langgar perintah Allah, maka dia ni lebih hina dari binatang lagi. Sebab binatang tak ada akal, dia ada nafsu. Malaikat ni ada akal, tapi tak ada nafsu. Sebab itu, bila Allah nak letakkan, malam lepas dah katakan, bila Allah nak lantik manusia sebagai khalifah di muka bumi ni, malaikat kata, adakah kamu nak lantik orang yang akan menumpahkan darah? Tak. Jadi nak ngabarkan benda tu kepahaman yang payah mendalam, payah tak boleh digambar dengan cakap. Maka Allah bagi tahu, mudah nak jawabnya, ginilah. Awak tak tahulah apa yang aku tahu. Itu mudah Allah jawab. Tak? Kamu tak tahu apa yang aku tahu. Sebab dikatakan, lepas tu barulah Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama. Dan segala nama, dan tahu kelebihan benda-benda, nama-nama. Dengan dia tahu nama ni tadi, kelebihan nama ni tadi, maka dia akan usahakan perkara tu. Sehingga kan, benda tu bagi manfaat bukan kepada dia seluruh umat. Sebab apa? Sebab dia boleh usahakan. Contohnya dia tahu gandum, dia akan tanam gandum. Nak lebih besar lagi, maknanya dia buat banyak lagi, dia buat simpanan untuk orang ada sebagainya. Kalau dia tahu buat besi, dia usaha atas besi, daripada besi cantung-cantung jadi kereta. Jadi sebagainya, jadi kapal terbang untuk manfaat orang ramai lain. Kenapa dia boleh buat macam ni? Kerana dia ada nafsu. Kalau dia manusia, itulah Allah jadikan supaya bumi ni makmur. Dengan agama lebih meluas lagi. Contohnya dia tahu cara mencantum untuk suara lebih jauh lagi guna mic. Orang banyak boleh dengar lagi. Melalui radio dan sebagainya. Ini kerana mereka ni ada akal dan ada nafsu. Kalau dia ada akal saja, dia tak ada nafsu. Buat apa dia tanam pokok? Dia tak makan. Macam malaikat, tak makan, tak minum. Tak? Tak ada perempuan tak lelaki. Nak buat apa? Tak? Sebab itu, wa amilus solihat ni, amalan soleh ni, jangan kita ubah faham sikit. Orang Melayu sebut amalan soleh-soleh ni, semayam, zikir, ngaji Quran. Dah. Amalan-amalan ni, kerja. Tak ada kerja. Amal tu kerja. Soleh tu, baik. Buka tafsir mana? Maksud soleh tu, minal faraidi wan nafafili. Benda yang baik ni, benda yang fardu dan sunat-sunat. Tak. Luas lah. Kita kadang kata aktiviti. Tak. Tu dia kata amalan soleh. Di amalan soleh, kerja banyak lah. Amalan soleh. Aktiviti kita harian ni, benda yang perintah Allah, semuanya amalan soleh. Kita buat benda amalan-amalan perintah Allah, semuanya amalan soleh. Kita tengok mak kita pun amalan soleh. Tengok masjid amalan soleh. Tak?
Jumpa saudara, amalan soleh. Menegak dengan negara Islam, amalan soleh. Ini dia kata amalan soleh. Yang kita faham, sebab itu manusia ni berhak dia jadi pemimpin, pemerintah atau pemimpin khalifah di muka bumi kerana dia ada nafsu. Bila dia ada nafsu, dia usahakan benda tu, usahakan peladangan, usahakan penternakan ikan, usahakan pemerintahan negara, usahakan bagai gaya usaha, kenderaan dan sebagainya, kerana dia ada nafsu dan dia luaskan benda tu. Kerana ni lah, maka benda ni akan meluas. Dia ingin rasa nak sejuk, dia usahakan buat kipas angin, aircon. Dia ingin nak terang, dia usahakan atas lampu dan sebagainya. Kerana dia akal dan ada nafsu. Nafsu ni Allah bagi dua. Ada nafsu baik dan ada nafsu jahat. Dan kebanyakannya, bila sebut nafsu, biasanya disuruh jahat. Dan berjayalah orang yang membersihkan nafsu dia. Membersihkan nafsu dia. Bila bersih nafsu dia, nafsu tu akan jadi baik. Asalnya, kullu nafsin, maknanya nafsu, inna nafsu ammaratu bisu. Nafsu tu menyuruh kebaik, kejahatan. Dia asal lepa je, dia buat jahat selalu. Asal lepa je, buat jahat terus. Macam kucing dengan ikan, lepa tak selalu. Kena tengok semua. Dia urut belakang dia, baik dia kan. Lepas tak selalu. Itu, nafsu tu gitulah. Maknanya, kena perhati semua nafsu ni. Dia kira nak buat jahat sama. Kena perhati semua. Sebab itu, hati kita sentiasa kena berzikir semua 24 jam. Jangan ikut nafsu. Orang yang tak berzikir, Allah khabar pasti ikut nafsu. Ataupun setan, dua je lah. Wa man a'rada an zikri nuqayyilahu syaitana fahuwa lahu qarinun. Barang siapa yang tidak berzikir, Allah jadikan seekor setan, setan teman rapat dia. Fahuwa lahu qarinun. Setan tu setan qarin nama dia. Tak? Teman rapat, mana-mana pergi, pergi berok pergi mana pun dia ikut semua. Tak? Ni orang yang tak berzikir. Bila berzikir je, dia setan tu dia bergantung semua atas bau ni. Belalai ni dia macam belalai nyamuk tu, taruh kaki dia, suntik. Bila zikir dia jatuh. Dia nunggu je, lalai sikit, kerja. Gitu selalu. Dengan main. Itu, hak iblis duduk luar, intai. Duduk tepi kita, duduk atas belakang kita semua. Hak nafsu duduk dalam pula. Nafsu lagi pula ni. Itu, wala tuta' man aghfalna qalbahu. Wattaba'u hawa wa kana amruhu furuta. Jangan kamu taat mereka aghfalna, yang aku lalaikan mereka, hati mereka itu. Wattaba'u, orang yang aku lalai hati orang ni, wattaba'u, dia akan ikut hawa nafsu, keinginan dia. Wa kana amruhu furuta, dan kerja ni sangat melampau. Allah larang ikut orang macam ni. Ada. Sebab itu nafsu kita tak nak semayang sebenarnya. Tak nak. Tapi kita pujuk jugalah pergi semayang kan. Sebab banyak orang tak semayang daripada semayang. Betul tak? Banyak orang tak semayang daripada semayang. Fadilah Kamsah buat kajian. Orang Islam sendiri, 15% je semayang. Orang Islam sendiri. Kalau campur dengan kafir benda semua, tak tahulah. Betul tak? Mana tak nak orang tak nak. Ikut nafsu tak nak semayang ni. Sedap duk tengok TV relax gitu. Semayang tak juga. Nak pergi ke masjid. Lagilah pula ni. Tu yang kira lah berapa peratus hak datang ke masjid ni. Penduduk hak akhir balik, kawasan sini, berapa peratus? Ya tak? Ada 3,000 sini. Campur dengan kampung dengan taman, 2-3 taman sini kan. Kawasan Korea sini lah. Termasuk. Ya tak? Hijauan perdana ke mana sana. Ya tak? Semua Korea masjid ni kan. Tapi berapa orang? Kalau 3,000 orang, ambil 10%, 300 orang. Ada 300 orang kita? Tak ada. Ada. 10% tak ada. Habis berapa peratus? 30 orang. 100% je lah.
Dogona kita nak jaya. Orang Islam sendiri meruntuhkan agama di sini. Sebab agama ni merupakan roh kepada dunia. Kalau dunia nak jadi kuat, dunia nak jadi habak, dunia nak jadi makmur, maka kuatkan agama. Kalau agama lemah, dunia akan lemah. Kalau agama rosak, dunia akan rosak. Kalau agama hancur, dunia akan hancur. Sebab dia roh pada agama. Amal. Hancur agama. Sehingga ke agama makin tajam. Kemudian esok, akhir zaman agama makin kurang. Tak? Sebab itu bila agama dia tinggalkan, zaman Nabi Nuh orang tolak agama, Allah banjirkan dunia. Pasal agama tolak. Bila agama kuat, Allah makmurkan rezeki. Tengoklah negara-negara Islam yang ada orang yang semayang, walaupun negeri kafir, tapi rezeki banyak timbul di situ. Masuk Isyak, bagi laluan azan. Sehingga kita ada orang sebut Allah dah, dunia ni akan dihancurkan. Maknanya tak ada lah agama dah. Tak ada sebut dah. Roh kita dah tak ada kan. Hancurlah mata, telinga, otak, benda tak ada. Tak pakai belaka dah. Ini dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح
على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahu akbar. Assalamu alaikum. Itu Allah bagi tahu pada manusia ni, kamu kerugian. Ya tak? Sebab manusia ni, seluruh makhluk, bulan, bintang, matahari, malaikat, semua sekali ni Allah jadikan seluruh makhluk ni untuk manusia. Semua ni jadi kuli kepada manusia, bertugas untuk manusia. Hujan, ya tak? Langit turunkan hujan, setiap titik hujan tu ada malaikat bawa, letak ke satu tempat-tempat ni. Susah payah untuk bagi manusia suburkan tanaman untuk manusia. Jadi manusia dijadikan untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Kerja dengan Allah. Hak lain bekerja untuk manusia, tapi kita bekerja dengan Allah sebagai duta pada Allah. Ada. Tapi hari ini punya bodohnya manusia, sebut manusia, ada. Kita bekerja dengan makhluk pula. Ada. Kalau orang dok kerja dengan lembu, dia bodoh pada lembu lagi lah. Ada. Hari-hari bekerja dengan lembu. Sampai semayang bang pun dok. Bodoh pada lembu lagi. Pasal dia ada akal. Ada. Pasal kalau orang yang ni bertuhan kepada lembu, dia kerja dengan lembu, dia jadi kuli lembu pula. Orang yang kedai, dia bekerja dengan kedai, dia bodoh. Tak? Kalau doktor sibuk dengan doktor dia sampai tinggal semayang, ni doktor bodoh namanya. Dia turun ke pangkat dia. Tak? Menteri bodoh. Tak? Gagal namanya. Pasal dia tak boleh taat perintah Allah. Tak? Ini dia manusia. Dia hak beriman ni taat perintah Allah. Itu amalan soleh taat perintah Allah. Termasuk perintah Allah menegakkan negara Islam. Taat. Sekarang ni nak tegak negara Islam, orang yang ada kuasa. Kita tak ada kuasa, tak boleh tegak negara Islam. Hukum Allah. Hukum tegak negara ni pun, negakkan hukum Allah ni perintah Allah. Fahkum bima anzalallah. Maka hukumlah dengan barang dia turun ke Allah. Dan begitu juga benda tu fardu. Allah perintah kutiba serupa dengan fardu puasa, zakat, haji sama. Kutiba alaikumusiyam. Difardukan atas kamu berpuasa. Tak? Dan begitu juga ayat yang sama, kutiba alaikumul qisas. Difardukan atas kamu hukum qisas. Bunuh balas. Sama je. Jadi bila tak laksana ni, kita tak supalah kita tak laksanakan semayang, supa kita dosa kita tak laksanakan puasa, tak laksanakan zakat, ini tak laksanakan haji. Samalah. Jadi benda tu semua amalan-amalan soleh. Usaha ke arah fardu ni pun semua amalan soleh. Sebagai gitu, nak usaha nak tegakkan semayang, kena ada air semayang, kena usahakan dapat air, semuanya amalan soleh. Yang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada? Ini di sini kena faham. Ni semuanya perintah Allah. Bila kita dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita tak dalam masa yang sama tak padan dengan gitu, kena wa tawasau bil haq, berpesan kebenaran. Bila kita tak boleh nak hukum Allah dengan kisah, kena ada puasa dia bagi pada kita,
Suruh hukum kita tak buat. Orang tinggal semayang. Anak kita tinggal semayang. Suruh patut rotan. Kita tak rotan. Tak? Ini kita dah salah. Sekali dia tinggal semayang tak rotan, kita berdosa. Umur 7 tahun, sekali dia Zuhur, kita tak suruh dia, kita berdosa. Asar tak suruh, berdosa lagi. Tak? Ini perintah Allah. Dan benda ni yang kita kena usaha, kita tak mampu nak laksana hukum, maka kita Allah perintahkan supaya kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kena bertolong bantulah orang yang buat kebaikan dan ketakwaan. Takwa ni orang nak laksanakan perintah Allah tadi. Nak laksanakan hukum tu, semua hukum perintah Allah nak laksanakan, kita kena bantu dia, kena sokong, kena tolong. Tu perintah Allah. Tak? Maka benda ni kena bagi tahu semua. Wa tawassaw bil haq, berpesan kebenaran. Bagi tahu tuan, semua orang nak jaya, kejayaan Tuhan hanya dalam agama, dalam takwa, taat perintah Allah. Kita hidup sementara je, 60-70 tahun mati. Dalam mati Allah tak tanya berapa besar kereta, Allah tanya iman dan amal. Inilah amanu wa amilus solihah. Amalan soleh. Semuanya. Sebab itu manusia ni dia bukan sekadar berzikir je. Sebab itu malaikat tak layak jadi pemerintahan. Pasal benda dia tak ada nafsu, dia pakai berzikir je. Mana ada nak timbul makmur, ada masjid, ada tanaman, ada bagian menteri, ada. Bila orang dalam gitu nafsu, ada yang baik, ada yang jahat. Ada motor kan orang suruh cari dengan yang halal. Dia bahan curi je. Adalah hukum potong tangan dan sebagainya. Tak? Ini dia kata perundangan negara. Itulah dia katakan Allah ciptakan. Tak? Ada baik, ada buruk ni lah katakan. Dunia. Itu dia katakan politik. Iqamatuddin wa siyasatud dunyabi. Politik tak apa dia? Iqamatuddin, mendirikan agama. Wa siyasatu, dan siasah perundangan bihi, dengannya agama. Dengan agama tadi apa dia? Perintah Allah. Itu dia. Kalau orang yang kata politik suku, agama suku ni golongan sesat. Itu kita nak tegakkan negara, kena ikut cara. Nak laksana perintah Allah, ikut cara Rasulullah SAW. Ikut cara lain, ini bawa kesesatan. Rasulullah SAW, dia tegak negara, bukannya terus tegak negara gitu. Orang dah tahu dia jadi merentah, dia tak nak. Pasal tak boleh lagi. Mana mungkin boleh buat merentah terus. Sedangkan pelaksanaannya tak ada lagi di bawah. Proses dia. Rasulullah awal-awal dakwah dulu bagi kesedaran kepada orang, kepahaman agama sebenar. Arak pun tidak serta-merta turun haram selalu. Tak? Mula-mula arak jangan masa semayang je. Wala taqrabus salah in kuntum sukara. Jangan kamu hampir semayang jika kamu keadaan mabuk. Masa tu nak minum arak boleh lagi. Jangan sampai bawa mabuk orang semayang. Jadi disikit-sikit Allah bagi. Maknanya kalau kita ni hak bangsa terus nak bahan merentah je, ini orang yang ni tak kena cara. Tak? Asasnya tak ada. Inilah bahasa cerita bawa negara, pejuang Islam, tapi dia semai subuh pun tak. Semai subuh pun tak boleh datang jemaah di masjid. Ni ustaz pembohong namanya. Ustaz pendusta namanya. Tak? Dalam masjid Korea dia pun sebulan sekali pun tak sampai kaki kat masjid Korea dia. Macam mana? Nak kabur ngajar kuliah semua. Saya ustaz jangan bohong lah. Mana ada kuliah semua pagi subuh. Tak? Subuh ni sifat munafik, payah nak bangun. Kalau dia kabur beriman mana Allah panggil tak boleh bangun. Tak? Mana utama? Allah dengan selimut. Orang yang cerdik dia utama yang lebih utama. Tak? Mana lebih utama? Sebenarnya ni semayang tu lebih utama dari amalan-amalan yang lain lagi. Sebab kat harap Allah cek semayang dulu. Jadi bila kita ni tak kena kaedah bawat, seolah-olah orang nak makan roti, terus masuk selalu, ambil tepung masuk selalu, goreng. Jadi tak jadi, kena uli, kena itu dulu dah. Ada. Biar semua baru boleh. Jadi ini dia. Kaedah dia. Sebab itu pelaksanaan semua ni, ini aktiviti amalan soleh
semua perintah Allah, takwa itulah kejayaan. Bagi tahu dia, kita tugas kita, bagi tahu dia. Kalau awak nak berjaya, awak kena taat perintah Allah. Ikut cara Nabi. Tu je, tak ada jalan lain. Jalan lain, cara lain sesat. Bid'ah. Cara Nabi je. Nabi dulu ginilah. Nabi dulu diangkat tinggi sampai Al-Amin. Orang yang amanah. Tapi Allah letak dia usaha, suruh dakwah pergi kumur-kumur, kelorong-kelorong dah. Oh, kata dia gila, bodoh, kena taruh dengan najis unta atas kepala, kena maki, kena sepak, kena campak lori yang bukit, berguling-guling Nabi, berdarah-darah dan sebagainya. Inilah Nabi. Sepatutnya kita kena buat usaha ni. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Patut ulama kena buat kerja ni dulu. Oi, kawan tok guru malu. Oh, jumpa orang situ. Ada, orang kata benda. Ni bukan kerja tabligh, kerja Nabi ni. Ada. Kalau tabligh pun keluar sampai negara jauh, Albania, Makedonia, mana pun, kalau tak boleh bangun sembahyang subuh berjemaah, ini tak ada makna awak keluar. Keluar tu kerusuh belajar macam mana praktis di kampung. Ya nak? Pembohong. Tarikat tinggi mana pun tak boleh buat ni benda. Sebab ni sembahyang mana lebih utama, yang fardu dengan sunat. Oh, kawan sembahyang malam banyak ayat malam tadi berzikir, tak berhenti ngaji Quran. Tak ada bangun sembahyang subuh. Tak betul. Hak sunat dengan hak fardu mana lebih utama? Ada? Ada sahabat tertinggal sembahyang Isyak, dia sembahyang 27 kali sembahyang Isyak. Oh, bayangkan berapa ratus rakaat. Sampai tertidur, lembek. Ruginya rasa tinggal sembahyang Jumaat tadi. Lelah mimpi, malaikat kata benda nak bagi pahala ni. Cek balik kata dia tak boleh sama juga dengan sembahyang. Pasal benda, banyak benda lagi walaupun dia dah buat 27, pahala sah tak ada, pahala jalan ke masjid tak ada, pahala etikah tak ada, lagi pada amin bersama malaikat pun tak ada. Entah juga. Menangis sahabat. Rasulullah sampai pensan 5-6 kali ambil wuduk nak sembahyang. Ni dia. Tapi kita boleh cuai ke sembahyang kan. Inilah. Ke akhirat besok bangun, itulah. Dan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah larang kamu sekarang ni kalau nak jaya, ta'awanu, beri tolong, bantu kepada orang nak tegak negara Islam. Kita tak mampu, orang nak tegak hukum qisas, perintah qisas ni fardu, maka kamu wajib sokong. Dan jangan kamu sokong zalim, itu larangan Allah kalau kamu nak berjaya. Allah bagi tahu, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fasbanaskumun nar. Jangan kamu sokong zalim, kamu sambung api neraka. Jangan kamu sokong orang buat maksiat dan perpecahan. Maksiat apa dia? Orang kita sebagai bukannya orang minum arak tu je berdosa. Orang driver arak, orang minum dia boleh satu tempayan. Paling banyak dia minum patutlah boleh lah satu tempayan tu. 10 botol. 10 botol aja dosa dia. Tapi orang driver arak satu lori dia berdosa, tak tak? Dengan sebab satu lori dia bawa arak tadi, berapa ramai orang minum, semua dosa ke dia. Jawab, kau tak minum. Kau orang minum tungkat ali. Tak? Okey bagi gaji. Dosa awak satu lori. Mari lori arak. Berhenti kat tempat kita pancit tayar. Kita bagi tayar. Jangan bagi. Jangan bagi. Jangan bantu ni. Suruh dia pas sendiri. Dia sendiri. Kita tuang minyak kan. Tuang minyak apa? Sebahat. Kena juga satu lori. Dosa arak. Begitu juga orang yang meluluhkan lesen arak. Dia meluluhkan lesen arak. Sebanyak mana larak dijual di kawasan don dia. Sebanyak itulah dosa dia. Selama mana? Selama kalau 5 tahun lah. Mungkin benda tu berterusan sampai bila-bila. Kalau satu negeri. Kalau dia start di Shah Alam tu, selagi diluluhkan tu, selagi tu berterusan diimport seluruh dunia, berjuta lah. Itu bak arak saja. Bukan belang konsep bak judi dan lain lagi. Bayangkan. Ini wala tasbih dan Nabi khabar, man sanat sanatan hasanah fahuwa ajruha ila. Dan saya pergalak satu kebaikan, maka pahala dia berterusan hingga hari kiamat. Contoh kita
galak kat kita sokong orang yang nak tegak negara Islam, dia nak buat benda-benda, dia nak tutupkan, dia kurangkan penjualan arak dan sebagainya, semua yang dia buat pahala dia anjur tu, pahala kita berterusan hingga hari kiamat. Dan begitu juga kalau kita sokong orang dosa, man sana sayyi'ah bahwa ajruha ila yaumil qiyamah. Barang siapa beri sokongan menggalakkan satu orang yang buat dosa, maka dosa dia berterusan hingga hari kiamat, tuan. Bukannya RM5,000, bukan RM10, bukan dapat jalan. Ni dosa. Dosa ni akhirat, sebab Allah Ta'ala hubungkan aminu wa amilus salih. Mana beriman dan amal soleh. Allah sebutkan tu'minuna billah wal yaumil akhir. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dosa mana? Neraka. Situ duduk. Pahala ni umpama kalau kita ni duit lah sekarang ni. Ada duit, boleh banyak duit, boleh beli banyak benda lah. Tak harap esok yang lakunya pahala je. Ya tak? Masa tu orang bawa pahala banyak, dapat pahala banyak lah. Ini dia. Sebab itu, benda ni kena bagi tahu dia. Tujuannya kita dah bagi tahu ke ni, benda ni. Dan tugas tuan lagi khabar, kena sampaikan. Sekarang ni tuan kena buat macam saya juga. Pergi rumah-rumah, pergi lorong, pergi sampaikan. Tak macam ni khabar orang lain. Khabar orang, semua orang bagi faham belaka agama. Maka cara tak langsung, Islam akan tertegak. Ni cara yang Nabi ajar. Sebab itu, kalau nak tegak negara Islam, di mana saja sama ada di Malaysia, maupun seluruh dunia, caranya kena gabungkan usaha tabligh dengan jemaah Islam. Ni yang cara yang terbaik. Sebab Nabi dah buat begini dah. Maknanya orang jemaah Islam nak tegakkan negara Islam. Dia dah berdaftar dengan benda semua. Ada proses, benda dan sebagainya. Dan orang yang ni, dia tak ada daftar ni. Buat ikut ni. Semua kalau buat hari-hari macam ni, bagi 2 jam, 1 hari seorang, hari-hari dia buat, insya-Allah. Tak lamalah akan naik. Inilah yang Nabi ajar. Inilah yang Khalifah Abu Bakar ni Siddiq selepas dia pegang tampuk pemerintahan. Ya tak? Terus dia keluar ke seluruh orang Madinah tu. Keluar semua sekali. Tinggal orang tua. Kanak-kanak. Orang yang sakit teruk je. Abu Bakar ketor. Ya tak? Kenapa pengecut kata dia? Dah tampaknya dada Abu Bakar terlentang situ. Abu Bakar takut kau orang serang kau, seluruh orang lain serang kau, sembelih anak kita. Saya rela melihat anak-anak disembelih. Wanita-wanita isteri Rasulullah dicampak dalam longkang. Nama aku tak rela. Agama turun walaupun sejengkal. Kata Abu Bakar. Dia keroh semua orang berdakwah, jumpa orang, bagi tahu zakat ni wajib. Satu sekiranya kalau zaman Rasulullah dengan unta dengan tali pun aku takkan benarkan keuzuran. Tetap kena zakat. Diperangi semua orang. Dan sebelum tu dihantar dulu dakwah. Ni kalau usaha ni. Ini kadang tu kita usaha je. Tak? Kalau kita kabar je. Perjuangan Islam hebat. Semai subuh tak boleh. Inilah kita tak faham. Ketaatan dalam perintah Allah. Rasulullah bila dengar azan. Merah muka terus. Macam Aisyah kabar macam dia ni, kita dengan dia ni macam tak kenal. Macam tak nampak kita. Macam orang asing. Takutnya perintah Allah. Kita tak ada benda dah, relax aje. Ini dia perintah Allah. Yakin kalau kita usaha sungguh ni pasti berjaya. Sebab ini tapi kita ada usaha juga. Macam saya dah kalau ni kalau itu pejuang-pejuang sayalah dulu. Dari kecil dah berjuang pergi mana sana, dah masuk dewan selalu hari tu dengan tok guru hari sampai orang kata cok kaum muda dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya bangkai maki dak orang hama dak orang ni tak apa yang ni lah. Sehingga kan 5 tahun sekali baru nak jumpa. Pergi kumuh-kumuh. Ada buat. Tak? Sembuh dah kau saudara. 5 tahun baru datang nak jumpa kawan, kata dia. Betul ke cara kita macam tu? Tak? Itu nak boleh buat pergi tu. Tak? Malang dekat pilihan raya pun nak pergi macam tu. Orang yang panggil ni komando lah. Tak? Tu yang ada pernah buat. Tapi usaha ni hari-hari sepatutnya. Bukan 5 tahun sekali. Wa tawasau bil haq, berpesan kebenaran ni hari-hari. Kalau hari-hari orang buat kerja ni, insya-Allah. Sebab kerja ni tak semua orang boleh buat. Kerana pertama-tama orang tak guru, alim ulama, dia rasa dia sombong, angkuh besar, dia takkan buat macam ni. Nabi kalau kita kabur kita ilmu hebat, tak?
tok guru hebat, Nabi bapak segala tok guru. Kalau kita mufti bapak segala mufti sanggup buat kerja gini. Pergi kumur-kumur sampai hari 70 kali. Sayyidina Hamzah pecah kepala kamu. Datang lagi putus kepala kamu. Esok datang lagi. Datang lagi aku cincang lu, esok datang lagi. Itulah Nabi. Qulu la ilaha tuflihun. Qulu la ilaha tuflihun. Ada. Kita tak boleh buat ni. Tu Ismail kamu ke boh. Saya baguslah orang boleh buat, ada saya sini minta ampun. Saya nak ceramah berapa ribu orang boleh. Fadilah Kamsah pun guna kenyataan. Dia kata, cuba bayangkan satu ikut satu jemaah. Masjid yang sama berpuluh ribu orang hadir. Masjid yang sama je saya pergi, saya kena halau. Saya kena halau tu lah. Kau pergi je jumpa orang, tak kena orang, kena orang Indonesia, orang bunuh kena tampar tu, bawa parang, melentong kata dia. Tak takut, misal gini. Ketua pucat, tok imam pucat, kencing banyak. Kena gini. Perlu kita pergi ke bahasa negara Kemeneh tu. Albania masuk orang tak tahu benda. Nak pergi tu. Orang boleh nampak bila-bila masa tu. Ada? Tapi ni lah Nabi buat. Dia pergi tempat, dia hantar orang tak kenal ke, orang kenal ke, dia pergi belakang. Bukan dijemput. Nabi dihantar. Ada? Ni dia. Ini usaha ni kalau betul-betul kita buat, insya-Allah kejayaan. Kejayaan. Prosesnya wayuzakihim. Proses untuk wayuzakihim membuang kisah sombong, angkuh, takabur bila kita buat usaha ni nak buang sombong kita. Orang kabur kita kaya mata tara mana pun silap orang tak kenal kita. Tak? Abah orang datang minta sedekah, merah muka kita tak? Tak? Pakcik kalau dah tak ada ilmu, tak nak berdakwah lah kau nak bersarah sini ke? Tak? Jahil bodoh kata dia. Awak bapak tak kodi. Tak? Masa tu mana? Merah muka. Memang kita jahil pun yang cerdik Allah. Itu Allah nak ajar kita. Jangan sombonglah ilmu tu daripada Allah. Nabi dulu orang panggil gila lagi. Bodoh gila kan. Sedangkan Nabi amanah. Fatanah. Orang cerdik. Ni nak dapat tahap Nabi. Kena hinakan diri kita. Di dunia ni untuk agama. Maka Allah muliakan. Dia. Itu amalan soleh. Semua tu kerja amalan soleh. Sebab itu dia ada hubung kait dengan Allah. Sebab itu sebelum buat kerja tu. Semayang hajat dulu, berdoa dulu, ikut tertib, tunduk pandangan, bawa zikir, syukur, sabar, semua ada tu. Tak? Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, dan berpesan kepada kesabaran. Dia sabar ni ada hubung kait dengan takwa. Dia ke sabar hak tak ada takwa tak ada. Ini sabar. Allah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, yang sabar. Wasabiru, sabarlah sekalian kamu. Warabitu, perteguhkan kesabaran kamu. La'allakum tuflihun. Wattaqullaha, dan takwa. Hubungan kait sabar dengan takwa. Orang mencuri sabar juga, kena belasah dah. Boleh tak? Sabar tak guna. Tak? Wattaqullaha la'allakum tuflihun, baru kamu dapat kejayaan. Ini kesabaran yang hubung kait dengan takwa. Tak? Kalau tidak maknanya ni sabar Nabi dulu macam mana usaha berdakwah nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak buang sifat wayuzakihim, proses membersihkan diri, wayuallimuhumul kitab wal hikmah, baru proses untuk ngajar orang, bangun beri amaran kepada orang baru betul. Kalau hati tak bersih, dia berapi bercakap ceramah pun sebagai pendakwah hebat sekalipun, tapi dia bangun sembahyang subuh pun tak boleh. Tak? Pasal ni tadilah hati tak bersih. Dia buat letih sifat munafik, tak, menunjuk pada orang. Tapi bukan ikhlas kerana Allah. Tak, kalau orang ikhlas kerana Allah, dia rasa nikmat amalan yang dia buat, dia lagi suka, lagi banyak lagi suka. Ni usahanya, usaha bawa ni kesabaran, kena ada 4 ciri ni, baru orang selamat daripada kegagalan, selamat daripada kerugian. Inilah orang yang benar-benar beruntung. Allah bagi tahu. Tak, beriman dan amalan soleh. Tak? Beriman, amal soleh, dan berpesan kepada kebenaran. Ini usaha dakwah. Sebab dakwah ni tulang belakang pada agama. Bila tulang belakang ni kuat, agama akan kuat. Bila agama akan kuat, negara dunia akan kuat. Di situ. Ni. Jadi, nak dapat kuatnya tadi, hubungan manusia ni dengan hubungan Allah tu kena kuat juga. Barulah kuatnya datang timbul kekuatan agama. Dalam kesabaran. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar tu sama-sama kita ambil iktibar dan amalkan. Apa yang
kemuskilan boleh tanya insya-Allah. Alhamdulillah. Ada tak ada? InsyaAllah apa yang baik maupun yang buruk semuanya datang daripada Allah. Cuma sebab kejahilan serta kebodohan saya mohon kemaafan dan keampunan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rzuqna ilman. Allahumma fahman nabiyyi wal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillah.